Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam, atuk kita lah. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan perbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asrakal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Quran lah. Yang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Mukadimah yang saya baca ni adalah hadis dipanggil khutbatul hajjah. Dan hadis ini diriwayatkan, hadis yang sahih diriwayatkan daripada Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud. So, seperti mana daripada minggu-minggu yang lepas ataupun dari sisi tazkirah yang sebelum-sebelum ni, kita ambil satu iktibar daripada apa yang Nabi baca ketika memulakan majlis lah. Saya ambil perkataan daripada ayat Quran ni yang kita baca tadi, surah Ali Imran ni. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Cuma kita nak faham kat sini apa maksud muslim ni dan kenapa ayat ni ada di sini. Padahal yang membacanya adalah kita lah, orang Islam kan. Dan Allah beritahu kita janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksud dia adalah orang yang mati akidahnya rosak lah. Bismillah. Dan mustahil lah orang Islam tu ataupun orang kafir, bukan mustahil lah, maknanya jarang lah orang kafir baca dan ambil manfaat daripada ayat Quran ni, kecuali Allah bagi dia kefahaman dan dia masuk Islam lah, kembali kepada fitrah. Tapi kepada orang Islam yang baca, maksud dia bagaimana mungkin kan kita dalam Islam kita mesti rasa kita ni takkanlah kita nak jadi kafir kan. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi nak uraikan sikit tentang perkataan maksud muslim ni dan juga apa menyebabkan kita tergelincir daripada jadinya orang Islam lah dekat sebelah sinilah. Pertamanya nak cerita tentang maksud muslim ni. Muslim ni bermaksud berserah sepenuhnya kepada Allah. Sedang kamu dalam keadaan muslim. Ini dalam ayat Quran juga ni. So muslim ni kalau kita faham kan, orang tanya ataupun kita tengok muslim kita lah, kita punya saudara-saudara yang bagi street dakwah di US kat UK kan. Dia akan banyak sebut tentang perkataan muslim kan. Ada hujah dia kata Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua tu mereka semua adalah muslim. Quran pun sebut kan nama-nama nabi kan.
mereka adalah Muslim. Allah sebut begitu. Maksud dia adalah berserah sepenuhnya kepada Allah, Muslim ni. Mana adalah orang yang, tapi dalam konteks ni, kita kata kafir lah, sebab mati dan Muslim kita ni selalunya kita definisikan Muslim lawannya kafir. Tapi sebenarnya maksud dia berserah sepenuhnya kepada Allah. Kan? Kita nak supaya semua apa yang seperti mana yang kita baca dalam solat kita kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya kita berserah sepenuhnya kepada Allah. Itu maksud Muslim. Maksud dia kata tengok sinilah, seorang menyerah sepenuhnya kepada Allah, menerima dengan patuh semua hukum Allah. Pertama tu kita kena terima dulu. Selalunya kita ni fakta-fakta ni penerimaan tu jadi kadang nombor dua kan. Kita nak bantah dulu kan. Bantah tu bukan bantah lah, maksud dia tak nak buat dulu. Sepatutnya kalaulah orang tu waras, dia terima dulu fakta. Kita orang dalam bidang kerja kita lah, orang kata benda yang benar, terima dulu kebenaran tu. Kamu nak buat tak buat tu nombor dua lah, sebab kadang ada banyak kekangan daripada kita lah, ataupun didikan, ataupun keadaan kita membesarkan dalam keluarga mungkin tak solat mungkin kan. Tapi kita faham, kita patuh. Cuma buatnya belum. Macam orang baru masuk Islam, dia belum lagi nak buat semua lagi kan. 5 waktu solat mungkin dia tinggal, tapi sedikit-sedikit berterusan dia buat. Tapi pertamanya dia adalah menerima dulu. So fakta kat sini adalah orang yang menyerah diri sepenuhnya kepada Allah ni, dia menerima dengan patuh semua hukum, terima dulu. Nak buat tak buat kemudian. Ataupun kita baca hadis yang sahih, setengah orang dia persoalkan balik kan. Tapi sepatutnya dia sami'na wa ata'na lah, dia dengar dan patuh dulu. Dia nak counter, maksud dia kalau dia ada hadis lain yang dia faham, dan boleh discuss dari sudut ilmiah. Tapi taat dulu apa yang Nabi Allah nak kita buat lah. Tidak syirikkan Allah dengan suatu apapun, tunduk hati, lisan dan perbuatan kepada Allah. Bukan sekadar gelaran luaran lah, maksud dia. Lafaz mulut macam solat kan, inna salati wa nusuki. Tiap-tiap kali solat lah, kalau solat sunat pun kalau kita baca, banyak lah. Kalau solat biasa banyak kita baca 5 kali sehari kita baca kan. So 5 kali sehari, biarlah kita memahami apa yang kita lafaz yang kita sebutkan. Sebab ada ancaman daripada hadis Nabi tentang orang yang, tapi ni orang yang nasihati orang lain lah. Dia nasihati orang lain tapi dia tak buat. Orang tu Nabi riwayatkan dalam hadis tu, hari yang sahih. Orang tu berada dalam neraka dan tali perut dia berpusar-pusar, berpusing-pusing. Dan orang lain bertanya, bukannya orang ni yang bagi nasihat kat kita dulu? Kan sebab apa dia berada di situ? Sebab dia tak buat apa-apa yang dia nasihati orang. Kan kita naklah supaya lafaz kita tu sama dengan perbuatan kita. Menjadi Muslim bukan hanya identiti, tapi kesetiaan akidah, ibadah dan sistem hidup. Cuma dalam konteks saya ini lebih kepada bab akidah lah nak ceritanya. Sebab ialah bab fiqh ni dia ringan banyak sebenarnya. Sebab ada banyak mazhab kan. Cuma Melayu ni dia terpegang dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, walaupun Imam mazhab Syafi'i pun masih lagi banyak benda kita tak tahu pun kan. Tapi itulah dalam konteks fiqh, tapi fokus banyak kepada akidah. Sebab akidah ni adalah strategi lah. So nombor 2 dia nak cerita tentang, sebab ni bab akidah ni. Muslim tidak Muslim kan, syirik atau kufur. Muslim menuju kepada tidak Muslim ni adalah orang yang syirik atau kufur lah. Kita tak nak supaya kita jadi syirik. Kan kita baca doa iftitah tu adalah manifestasi kita kepada Allah yang kita tidak syirik, dan kita bukannya orang wa ana minal musyrikin kan, kita sebut dalam kita bukan orang-orang musyrik. Kita bukan golongan orang yang musyrik. Kita sebutkan tiap kali solat kita sebut. So kita nak manifestasikan apa yang kita lafaz tu dalam perbuatan kita, tetapi kena faham dululah. So dalam sesi tazkirah ni kita nak bawa lah rakan-rakan juga saya sendiri untuk kita memahami apa yang kita sebut, dan kita execute lah apa yang kita lafaz tu ataupun ikrar kita kepada Allah dari sudut perbuatan kita. Dan insya-Allah berubahlah perangai kita di pejabat ataupun di rumah dengan anak-anak kan, insya-Allah, dengan isteri, dengan suami. Allah beri peringatan tegas, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jika seseorang keluar pada Islam, maka dia menuju pada 2 jalan yang membinasakan ni. Jalan menuju syirik ni menjatuhkan Allah dalam ibadah. Ni saya teringatlah kisah, nanti saya dah sebut juga lah kisah sekarang ni tengah heboh drama tu lah, yang apa, drama bid'ah tu kan, yang ada orang minum air kaki Tok Syekh tu kan. So sama juga, sebab ada seorang ustaz daripada Indonesia tu, dia marah-marah lah, tapi menunjukkan cara dia tu, maknanya dia kata benda tu adalah betul lah pada keadaan dia. So dan hujah dia kata kalau orang tu belajar agama daripada kecil, dia kata benda tu boleh diterima dan dikaitkan dengan kita ambil keberkatan daripada Nabi. Tapi tak sama benda tu sebenarnya. Salah faham orang tu. So jalan tu adalah cara membesarkan, cara mengkultuskan manusia. Dia menuju kepada syirik jalan tu. Tengah pertama syirik menyekutukan Allah dalam ibadat niat kepercayaan. Contoh, meminta tolong kepada yang gaib selain Allah. Kalau kita ikut dalam drama bid'ah tu,
Dia seperti mana orang musyrikin zaman dulu yang membesarkan golongan ahli agama, tapi golongan ahli agama tu sebenarnya mereka dah tak ada dah, mereka buat benda yang betul, tapi orang selepas tu dia jadikan gambar, dia jadikan patung, lama dia jadikan orang tengah perantara kepada Allah. So meminta pertolongan ghaib selain Allah ni, dia meminta tolong orang tengah tadi tu. Bila orang tu dah mati, dia berjalan menuju syirik. Yakin ada kuasa lain setani Allah, yang ni memang syirik besar lah, syirik besar. Yang tadi tu adalah jadi syirik kecil. Kalau amal lain kan dia kata orang macam Jesus kan, dia kata Jesus semua ada kuasa macam Tuhan. Itu dah syirik besar. Menyembah kubur ni mana-mana jalan yang pergi ke situ. Walaupun dia tak sembah kubur, tapi kita nampak kan dalam gambar yang pernah saya bawa dulu, pernah ada yang daripada tarikat Naqshbandi tu. Salah seorang orang yang besar dalam tarikat tu, dia pergi ke kubur, dia sujud ke situ kan. Kita tak nampak apa yang disebut dalam hati, tapi daripada zahirnya macam menyembah kubur lah. Cuma orang kita ni, kita tak naklah pergi, sebab kubur ni asalnya pergi untuk kita ingat mati dan juga doa kepada orang yang sudah mati. Kita pergi dan kita nak ambil jadikan orang tu perantara, tu dah menuju pada jalannya syirik. Jangan kubur jin makhluk halus, jin Islam tak mau. Walaupun jin Islam tidak benda-benda ghaib, jangan pergi. Sebab saya tahu bila saya sembang dengan rakan-rakan, katalah ada 20 orang, mungkin 10 orang yang terlibat. Bukan terlibat lah, maknanya dia dengar cerita daripada orang lain, saudara dia, rakan-rakan dia yang pergi kepada jin Islam semua ni. Bukan dia mungkin, tapi orang lain, kita dengar cerita. Sebenarnya berlaku berleluasa di kalangan kita lah. Benda tu menuju syirik, jangan Makhluk halus dan juga tangkal kan. Tangkal ni kan ada letak tangkal, jangan. Walaupun ada perbahasan, tapi kita ambil tidak. Sebab tu jalan menuju syirik. Walaupun tangkal tu ada ayat Quran kan, memang ada perbahasan, tapi tinggalkan yang syaz. Tapi dah ada hadis yang keras bagi tahu tentang tangkal, jangan. Kenapa nak ambil lagi? Kan hadis tu mana lagi kuat hadis ke kamu dengar cerita-cerita orang? Hadis lah kuat. Hadis tu sahih kan. Buanglah, janganlah ambil. Nabi larang keras kan. Sebab tu kita nak pergi kepada Muslim ni adalah orang yang berserah sepenuhnya kepada Allah kan. Apa yang Nabi sebut tu kita ambil betul-betul, tangkap muat betul-betul, pegang betul-betul lah. Macam Nabi sebut, pegang dengan geraham kan. Bertawakal kepada Allah, kepada sesuatu selain Allah. Mana kita kan pergi dalam hutan zaman dulu lah, cerita nak masuk hutan kan. Siapa yang selalu camping tu kan. Jangan buat benda syirik. Jangan pergi sebut-sebut cucu nak lalu. Itu jalan menuju syirik, Jangan sekali-kali sebut. Kalau ikut daripada faham saya tentang agama kita ni, kalau orang dulu kan kita takut nak sebut masalah hutan, jangan cakap besar apa semua kan. Sebenarnya dalam agama, kita tengok benda-benda pelik ni, kita pergi belasah dia. Kita lawan syaitan tu. Tengok katalah ada bunyi-bunyi. Sepatutnya dalam sunnah, kita pergi lawan, baling batu tempat yang berbunyi pelik-pelik tu. Tentang burung yang bunyi kan. Sebab syaitan saja dia buat, memang jalan dia untuk syirikkan kita. Dan kita bila dah percaya, lama-lama kita punya pemahaman akidah ni jadi loose. Bila loose, melekat lama, susah nak buang. Nombor 2, kufur, menolak kebenaran Islam setelah mengetahui kebenaran lah. Semualah yang ni saya rasa orang tak buat sangat, tapi yang atas ni lah. So ayat ni yang kita nak urai ni, janganlah kamu mati kecuali dalam Muslim ni ada dua lah. Satu, memahami yang Muslim ni bermaksud menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Kita ikutlah solid, absolute kepada Rasulullah SAW yang sahih tau. Bila sebut Nabi ni yang sahih ni, yang tak sahih ni buang, yang dhaif ni buang dulu, buang. Kan kita sebut yang sahih, yang dhaif tu kan kita kata dalam Fadhilatul Amal, syarat-syarat yang banyak, ada 6-7 syarat. Syarat-syarat tak tengok pun. Dah kenapa nak ambil benda yang tak apa-apa pasti kan? Ambillah yang pasti. Kalau nak argue lah macam tu, ambil yang betul-betul benar, memahami yang benar dulu, barulah kau nak pergi kepada yang secondary tu. Secondary tu pun dalam sudut ilmiah saja, bukannya kata nak buat. Mesti ambil yang paling sahih. Nombor 2, jangan syirik lah, jangan syirik kufur. Sebab Quran ni sebut jangan mati kecuali dalam keadaan Muslim. Maknanya dia tak Muslim lah, ataupun dia menuju syirik. So janganlah kita menuju syirik, sebab benda ni berleluasa. Dan orang agama sendiri kadang-kadang pertahankan benda ni, dan jarang dah, kecuali yang ni lah yang kata jin pergi jumpa sokol orang agama, dia minta tolong dengan jin tu, memang berlaku. Dan dalam sesi ni saya nak beritahu, tinggalkan jauh-jauh supaya akidah kita cantiklah insya-Allah. Okey. Kita pergi kepada muka format tazkirah ni. Bismillah. Pertama kita buat mukadimah yang biasa tu tentang ilmu tu, tapi tertulis ni kefahaman adalah matlamat lah. Sebab hari pertama tu cerita tentang faham tentang agama Allah ni, kita dapat seluruh kebaikan kan. So kita nak faham tu adalah matlamat. Dan juga hari ni kita nak cerita tentang asas hadis ni. Sebenarnya asas hadis ni dalam konteks memahami agama. Ini saya ambil dalam material tahun 2021. Saya tengok dalam saya punya folder tu dah 5 tahun. Ini tahun kelima dah kita buat tazkirah kan.
So kita ambil balik, kita recycle material-material yang lama ni. Kita cuba cuba enhancekan sikit dia punya material tu dan kita cuba sampaikanlah setakat yang saya mampulah. Nombor 2, menuju kebijaksanaan ni adalah mengingati kematian lah. Kita nak setiap minggu hati kita ni ataupun ialah seminggu sekali kita dengar, everyday tengah malam 4 pagi tersedar tu, teringat mati. Ada banyak kebaikan ni sebab kita diklasifikasikan dalam keadaan orang yang cerdik, dan siapa yang meletakkan kita atas jenama cerdik ni bukan kita, bukan bos kita, bukan GM kita, bukan VP ke apa. Nabi yang endorse orang yang ingat mati ni orang yang cerdik. So kita nak duduk di kalangan apa yang di-endorsekan oleh Rasulullah SAW. Nombor 3, kita nak tengok asas fiqh ni ada dalam kitab saya ambil, kita go through je sebab saya pun bila go through ni belajar banyak jugalah daripada sini. So kita sama-sama belajar dan ambil manfaat insya-Allah. Last kali kalau sempat, selalu tak sempat kan. Kita pergi pada pendalam umum ataupun saya bagi sekejap dalam 10 saat saya pause kalau rakan-rakan nak sebut apa-apa. Kalau tak saya masuk. Silakan kalau ada sesiapa nak sebut apa-apa. Okey, kalau tak ada kita masuk dalam pendalam umum. Pentingnya menuntut ilmu daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ada yang sahih muttafaqun alaih ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So kata kunci dia kefahaman dalam agama ni. Sebab kalau kita faham, kita dapat seluruh kebaikan. So nanti kita nak cerita tentang fiqh tu. Maybe saya tak huraian panjangnya ni. Kita tengok dalam fiqh untuk orang awam tu, kat situ banyak ilmu, banyak keadaan-keadaan yang patut kita ambil. Walaupun kita bekerja, dia berguna dalam kehidupan dunia kita. Apa lagi yang akhirat lah. Itu nombor 1. Tentang kefahaman tentang agama ni, dia dapat seluruh kebaikan. Kita pergi pada hadis nombor 2 ni, anjuran berdakwah. Daripada Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperoleh unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqan alaih, ada yang sahih lah. Jadi bila kita dah faham agama, kita nak dakwah. Jadi motivasinya supaya kita dakwah orang, sebab pahala dakwah ni sangat besar. Sangat besar. Dan daripada ayat Quran yang kita baca tentang kematian tu, sangat-sangat rugilah kalau kita tak buat. Even orang yang dah buat pun dia rasa saya daripada faham salah. Dia nak kembali kepada dunia, dia nak buat benda ni. Sebab bila kita buat amalan baik ni, bila dia ada interaction dengan orang ramai, kan kita ada ibadat persendirian dengan ibadat yang menolong orang ramai, yang benda tu yang lagi besar pahala dia, kan? Kita tolong orang ni lagi besar, yang berkait dengan orang lain. Sebab tu dalam dakwah ni adalah dakwah dalam konteks orang lain lah. Isteri kita, anak-anak kita, mulakan daripada benda yang dekat-dekat yang kita ada autoriti atas dia orang ni. Senang sikit kan? Anak-anak kita daripada kecil kita ajar, isteri kita, benda sekeliling kita lah, insya-Allah. Kalau kita dapat orang tu berubah daripada ilmu yang kita sebarkan tu, ataupun daripada dakwah yang kita bagi, apa dia punya dalam hadis ni Nabi kata lebih baik daripada benda yang paling berharga. Kita boleh bayangkanlah. Cuma hadis ni bila kita baca, sebab tu kita nak banyak baca hadis ni, sebab kita nak biar dia duduk dalam dekat dengan kita. Sebab sebenarnya kita baca hadis Al-Quran ni, dia jadi teori je kan kat kita. Kita tak boleh nak appreciate sangat kan. Terutama saya lah. Jadi kita nak gunalah apa yang Nabi sebut ni sebagai benda yang kita kata real lah. Macam hadis Nabi cerita tentang sedekah tak memiskinkan kita kan. Siapa nak bagi duit 1,000? Okay, contohlah. Siapa nak sedekah 10,000 kan? Miskin lah logiknya kan. Dan yang tidak memiskinkan itu bukannya kata bagi 1,000 hari ni esok dapat 1,000, tak begitu. So dia ada benda yang tak boleh kita nak hurai dengan akal kita. Tapi janji Allah melalui lisan Nabi itu begitu. So macam mana kita nak realisasikan apa yang kita baca tu dengan apa yang berlaku kat kita. So kena ada banyak interaction lah. Memahami dan buat dalam kita dapat tahu betul lah. Dan kita dapat pengalaman tu ada. Jadi kita rasa kebenaran apa yang Nabi sebut. Walaupun dalam lafaz mulut kita sebutlah kita beriman kepada Nabi kan. Tapi sebenarnya lafaz mulut tu dia tak kadang-kadang dia tak selari dengan perbuatan kita lah. Jadi kita cubalah untuk dakwah supaya insya-Allah apa yang Nabi sebut ni kita rasa manfaat kepada kita, dan bila kita mati nanti kita ada banyak bekal lah, sebab ni pahala yang banyak macam tu. Nombor 3, hati-hati. Janganlah kita bila kita dah tahu agama, pergi kelas semua kan, janganlah kita berbicara tanpa mengada-ngadakan tak ada Allah tentang apa yang kita tidak ketahui.
Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tentang Allah tanpa ilmu ni maksud dia apa yang daripada lafaz Nabi lah ataupun daripada Quran tu. Janganlah kita tiba-tiba saya rasa cerita benda-benda yang salah. Bolehlah, lepas tu kalau boleh betulkan baliklah. Cuma jangan begitu sebab rosaknya agama terdahulu adalah disebabkan oleh orang agama mereka. Yahudi rosak sebab orang agama mereka ada kepentingan lain lah, dia merosakkan agama. Kristian dan juga akan sedang berlaku kepada agama Islam kita. Kita tengok dalam tengah sibuk dekat Facebook ni kan, cerita tentang drama bid'ah tu kan, tengok orang agama dia buat apa. Memang kita kata dia salah, tapi berapa ramai orang yang ikut? Kan berapa ramai orang yang tak tahu. Daripada dakwah tu baru kita nampak, oh ni salah rupanya. Kalau kita tak ada dakwah, memang kita rasa betul lah kan benda-benda yang macam ni. Dan majoriti orang bila dia tengok masyarakat buat, ustaz buat benda tu, dia terima pakai lah. Orang yang datang menentang, dia akan jadi orang yang disanggah, dilawan lah begitu. So kita tak nak lah kita ni keluar daripada batasan agama. InsyaAllah bila dah tahu agama ni, kita kalau tak tahu, tak tahulah, jangan ubah agama. Jadi tokoh nanti sangat bahaya begitu. Okay, nombor 2 nak cerita tentang menuju kebijaksanaan ni. Yang ini mengingati kematian. So hari ni seminggu sekali last week alhamdulillah ada kelas, ada sesi ni. Hari ni ada lagi insya-Allah. Kita nak ingat mati, nak ulang-ulang ni ingat mati sebab benda mati ni benda yang orang paling takut nak sebut. Kalau kita sebut dengan member mengamai, sebut mati orang terkejut. Lepas tu jaranglah orang akan berkawan dengan kita kan. Jadi sunyilah kita nanti sebab jumpa jarang sekali dah jumpa tu kita nak sembang benda-benda yang lara ni kalau boleh kan. Tiba member cerita pasal mati pula. Macam mana member tak lari kan. Kita tak nak kita dalam konteks untuk mengingati kematian dan menuju kematian, dan kita sebarkanlah benda-benda yang baik supaya kita tak menyesal nanti. Orang kita rasa kita sedikit orang pulau tu adalah benda yang negligible lah kalau kita pergi selepas mati nanti, sangat benda tu kita akan menyesal pula. Kita nak buat benda tu lagi banyak kalau boleh. Begitu. Supaya bekal kita banyak. So, kita baca hadis pertama ni, Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Hadis ni hadis yang sahih. Diriwayat daripada Imam An-Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Hanbal. Hadis ni hadis hasan sahih menurut Syekh Albani. So kita nak ingat banyak dan kita sedang beramal daripada hadis ni. So setiap minggu kita cuba ingat mati. Kan? Bila kita baca hadis ni, macam saya selalu sebutlah, malam ni contohnya 3-4 pagi Allah takdirkan kita terkejut, kita ingat mati. Allah, kalau anak saya mati macam mana? Berfikirlah kan, kalau saya mati macam mana? Kalau mak saya mati macam mana? Kalau suami saya mati macam mana? Jadi kematian tu beri peringatan ataupun tazkirah yang sangat deep lah, menyentuh hati kita kan kematian. Sebab kematian adalah benda orang yang tak nak. Sebab bila sebut mati ni, memang dia putus lah. Dia memang, Allah, turn off lah kamu ni. Orang tengah bersuka-suka kamu cerita kematian kan, turn off betul. Tapi inilah yang Nabi sarankan kepada kita kan, supaya kita berbekal kesukaan kita atas dunia ni tak berbaloi lah. Memang kena suka pun, bukanlah maksud saya begitu. Maksud dia pada ketika kita tertentu nanti di masa hadapan lah lepas kita mati, ataupun bila benar-benar ni terbongkar, baru kita faham lah sebenarnya memang betul lah apa yang Nabi katakan, dunia ni bakai kambing kan, tak ada harga pun kan, baru kita faham kan. Kita tak nak begitu sebab Allah bezakan manusia dengan haiwan ni sebab ada akal. So akal ni yang Allah bagi kepada kita ni untuk kita berfikir. Daripada berfikir tentang kematian ni, dia akan bagi banyak manfaat kepada kita insya-Allah. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumi manakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Yang paling baik akhlaknya." Lalu mumi manakah yang paling cerdik, yang paling cerdas? Ia kembali bertanya, baginda bersabda, "Yang paling banyak ingat mati." Jadi kita naklah daripada hadis yang Nabi sebutkan kepada kita ni, kita dengar ni, yang kita kata beriman ni, maksudnya Nabi yang endorse, orang yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak ingat mati. Kalau kita berkira kan, sebulan 4 kali kita ingat mati, banyaklah tu kan, daripada orang langsung setahun 2 kali itu pun, dengar bila ada kematian orang lain tu pun, kalau dia ikut benda-benda yang sesat ni, dia pergi kubur dia buat benda lain kan, lagilah ngeri. Kita nak supaya kita kembali kepada agama yang asal, kefahaman yang asal yang Nabi nak. So Nabi kata pertama yang paling banyak ingat mati, dan yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang paling baik siapkan diri ni adalah yang paling sahih daripada Nabi. Yang paling berkualiti amalan dia. Dan berkualiti ni ada banyak ujian dia, ada banyak penentangan. Kita sebut benda yang paling berkualiti kepada orang ramai, orang masjid ke, orang surau ke, majoriti akan menentang lah. Sebab agama ini dah bercampur bau.
realitinya begitu, bukannya saya sebut ni atas sebab atas kata nafsu, tidak. Sebab kan kita tahu kita dah jauh daripada Nabi kan. Sebab Nabi pun sebut daripada hadis yang sahih, Nabi kata golongan terbaik adalah golongan daripada 3 generasi pertama. Itu maknanya kualiti ilmu dan amalan memang terbaik di ketika tersebut. Dan Nabi dah sebut hadis lain kan. Nabi kata selain daripada sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin tu diterima. So ada 2 sunnah tapi sama je. Kan lebih kurang sama lah. Maknanya Nabi sama. Dan apa yang khulafa ar-rasyidin buat mungkin berbeza daripada apa yang buat. Sebenarnya dalam konteks sunnah juga, sebab dia memahami apa yang Nabi nak. So kita persiapkan diri kita untuk cari yang paling sahih untuk alam berikutnya. Tak rasa lagi hari ni, sebab nak buat benda yang paling sahih ni akan ada penentangan. Sebab seperti mana apa yang Nabi lalui ketika hayat Nabi lah. Kalau dalam hidup kita ni, kita buat benda yang biasa-biasa sama leka lara, itu sangat menakutkan lah dari sudut pemahaman agama. Terutama pada saya lah, sebab daripada faham saya tak begitu. Sebab sunnatullah ni ataupun apa yang sunnah Nabi ni dia lain sikit. Dia akan berlawanan dengan, dia kena ada ujian yang banyak. Sebab tu dalam hadis yang sahih Nabi sebut, orang yang tertinggi, orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang paling banyak ujian dia kan. Dan Nabi sahkan siapa dia adalah Nabi, lepas tu orang yang seperti Nabi. Kalau kita hidup dalam keadaan bagi ceramah ni, elok je kan. Tak ada orang marah, relax, dan kita kena muhasabah diri sendirilah. So, itulah mereka yang paling cerdas, itulah mereka yang paling cerdik. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah, hadis ni hadis yang sahih hasan kata Syekh Albani. So, perjalanan kita masih jauh. Agak 11.30 Kita dah lalui alam roh, lalui alam kandungan, kita berada di sini, tengah-tengah kerja tu kan. Hari Jumaat hari ni hari yang baik. Ingatlah kita akan mati. Dan perjalanan panjang ni, tak perlulah cerita takut-takut ni, kita berbekal lah kan, masih hidup berbekal. Mana ada mak dah meninggal, ayah dah meninggal, bantu mak ayah tu dengan minta keampunan daripada Allah. Malam solat, bangunlah tahajud, solat sunat, minta doa untuk Allah ampunkan mak ayah kita kan. Dan saya kadang saya sebut jugalah, kita ni nak buat baik hari ni lah, jangan tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu mak mati baru nak buat baik. Tak begitu. Perangai yang kita lalui hari ni adalah reflect apa yang akan berlaku selepas mak kita mati atau ayah kita mati nanti. Buat baik sekarang, apa lagi kan, mak ayah kita masih ada, berbaktilah kepada mereka. Dan kalau kita tengok orang tu telah anak kita kan, kecil pun dah pandai berbakti pada mak ayah, ambil hati kan. Bila kita dah tak ada, apa lagi kita rasa macam selamat lah, rasa content tau dengan hati kita. Oh, boleh haraplah budak ni aku tak ada pun dia boleh bantu kita. Tapi dalam dunia pun kita pun lara, anak kita pun kita ajar lebih kurang, bagaimana kita nak suruh dia bantu kita? Sama jugalah kepada kita sendiri kan, kepada mak ayah kita. So masih ada lagi ruang. Tadi saya cuma tengok daripada angle mak ayah, untuk diri sendiri pun berbekal lah, dan bekal yang paling banyak tu buat benda yang wajib, dan juga yang ada maslahat umum ni kepada orang ramai ni kan, bantu orang, itu pahala yang besar. Kan ada Nabi sebut, dia lebih suka berjalan untuk bantu orang daripada duduk di masjid Nabi selama sebulan i'tikaf kan di masjid Nabi. Orang yang nak pergi buat umrah ni kan sibuk nak pergi buat i'tikaf di masjid Nabi, tapi Nabi kata yang lagi besar pahala adalah orang yang bantu orang. Tapi Nabi sebut tak bantu lagi. Nabi sebut dalam konteks berjalan baru tu, tak bantu lagi. Saya lebih suka berjalan. Oh, belum bantu lagi. Maknanya kalau dah bantu lagi lah besar. So kita tahu mana yang tertinggi lah dalam topik hari ini. Kita akan cerita juga tentang yang apa yang sebut tadi tu, yang terpenting dengan yang penting di dalam konteks tu. So berbekal ni peringatan kita, walaupun boring dengar benda yang sama setengah jam ni kan, tak apa, kita ambil manfaat, sebab ni adalah dalam sesi tazkirah, nasihat-nasihat untuk lembutkan hati kita kan. Sebab pengalaman saya begitu kan, kita cerita ke orang walaupun dah 10 tahun 15 tahun, yang paling suka adalah kita tengok orang tu berubah, walaupun mungkin bukan kita, tapi tak apalah, kita Allah berubahlah ikut pada yang kita duk dakwah. Jadi sama juga anak-anak kita, kawan-kawan kita, mak kita, ayah kita cari benda yang paling sahih. Sikit-sikit tak apalah, 10 tahun 15 tahun, insya-Allah Allah akan bagi ruang atas doa kita tadi, atas usaha tadi, untuk orang yang berubah, dan kita sendirilah berubah, supaya bila kita meninggal nanti kita pergi ke sini dan kita akan menyesal, tapi penyesalan yang kurang lah maksud dia. Kita tak nak menyesal yang tersangat menyesal, tersangat-sangat kan. Allahu Akbar, tak tahu dah, tak ada jalan keluar dah nak balik sini. Kita sebut kerja kita penting, tak penting mana sangat pun. Kalau duduk sini dah tak penting apa dah. Yang terpenting adalah amalan yang paling berkualiti, insyaAllah. Okey, mungkin saya bagi sikit 10 saat kalau rakan-rakan ada nak masuk ke, nak komen ke apa. Okey, boleh masuk terus.
Okey, kalau tak ada kita pergi kepada topik yang kita nak bahas pada hari ini. Ada setengah jam lagi kan, insyaAllah lah kita baca apa yang sempat. Kitab ni saya ambil material ni daripada tahun 2021 dulu. Saya tengok dah lama lah, ada 5 tahun dah kita buat, insyaAllah. Dah ada lah sikit-sikit kan, apa benih-benih yang kita semai. Orang dah faham sikit tentang benda yang sunnah, benda yang sahih ni kan, insyaAllah lah. So hari ni kita nak cerita tentang daripada kitab ni lah. Kitab ni asas-asas fiqh untuk orang awam. Tapi tengok kat bawah ni ada kata-kata pengantar daripada mufti wilayah masa itulah, Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, which kitab ni kira reliable lah, boleh kita ambil iktibar lah, sebab Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni dia sangat concern kepada yang sahih, yang dhaif, yang palsu tu dia memang nak kepada yang sahih, begitu kan. Jadi bila kita tengok apa ni ataupun kata pengantar daripada orang yang kita kata reliable, kita bacalah kitab tu, insya-Allah. So kita tengok sikit apa maksud dia. Maksud fiqh ni atau fiqh dari sudut bahasa. Fiqh ni berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud faham atau memahami secara mendalam. Maksud kita nak menuju faham lah. Kalau tengok pada hadis yang saya ambil ni, hadis yang awal tadi tu. So untuk memahami agama ni, saya rasa asas-asas fiqh ni mungkin kita baca untuk kita faham lah. Senang lah kita nak relatekan perbuatan kita tu kan. Kalau contohnya kan, bertembung dua musibah, ambil musibah yang lebih kecil, ada dalam fiqh, asas-asas fiqh ni. Jadi kita faham, dua musibah kan, tiba-tiba datang satu peristiwa kepada kita lah, dua musibah, ambil musibah lebih kecil kan. Tiba-tiba anak kita nak decide, isteri kita nak decide, atau kita nak buat decision kan. Dalam perkara dunia pun, tapi kaedahnya adalah kaedah yang sama daripada apa yang kita belajar daripada asas-asas fiqh ni. So ada manfaat pada kita. Di dari sudut ilmu, fiqh adalah ilmu memahami bagaimana untuk hidup sebagai Muslim secara praktikal berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Ia adalah ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan harian kita. So kita bacalah ataupun kita go through satu-satu asas-asas fiqh ni. Boleh juga kita guna dalam kehidupan kita, apa lagi dalam agama lah, sebab ini ada asas-asas yang ulama kita pakai dalam keluarkan hukum lah dalam agama, keluarkan hukum dalam agama. Okey. Ada banyak ni, saya kecilkan ni. Dalam ni ada banyak lah. Kalau tengok sini kan, ada apa ni? Ada sampai 34 asas ni. Cuma hari ni kita go through mana yang sempat je. Dan kita ambil every asas, setiap asas ni akan ada huraian dia lah. So ini kita punya apa ni? Kita punya topik hari ni begitu. Kita pergi pada yang pertama. So dalam ni ada 34 asas. So yang pertama ni, setiap urusan berdasarkan niat. Nanti kalau rakan-rakan tengok baca kitab, dia sama je, dia punya kandungan dia. Ni adalah benda yang ulama dah tetapkan lah untuk kita ambil pengajaran. Dulu saya ada kelas masa saya ambil sijil di UKM, kita belajarlah bab ni tapi tak habis. Tapi maksud dia ustaz tu memang gunakan asas-asas ni bila masa dalam kelas tu. So ustaz tu memang cerita benda yang sama lah, benda-benda yang dalam ni. So pertama, yang ni hadis yang kita selalu baca kan, innamal a'malu binniyat ni kan. Asas pertama, setiap urusan berdasarkan niat. Tengok besarnya hadis yang kita baca daripada hadis 40 Imam Nawawi tu kan. Sebab dalam asas-asas fiqh pun dia letak yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Isu dia definisi niat dalam hatilah. Kezaman hati untuk melakukan sesuatu. Fungsi niat nak bezakan antara ibadat dengan adat. Kan kita mandi beza dengan mandi sunnah. Kalau adalah ketika tertentu mandi sunat kan, macam hari Jumaat ni nak pergi masjid tu ada mandi sunat kan. Tapi kita mandi tak ada niat pun, jadi tak ada pahala lah. Dapatlah pahala mandi bersih tu kan, tapi tak ada pahala sunnah tu lah. So dibezakan antara dua. Contoh mandi wajib, mandi biasa. Ini pun saya ingat, tak perlu urai panjang, dah faham lah. Saya urai sikit-sikit je. Hukum ibadah tanpa niat tak sah lah. Tiba-tiba kita tak tahu nak puasa pun tiba puasa. Tapi semua dah faham dah. Nilai niat ni Allah bagi ganjaran. Walaupun ni maksud dia, kita berniat untuk buat baik, Allah bagi dah ganjaran lah. Macam tu. Dan buat lagi lah. Macam tu lah maksud dia. Cuma ada niat yang rosak ni. Ni yang takut tadi, yang bab syirik tadi kan, syirik kecil tu. Riak, ujub. Ada 4 kan yang dalam konteks bahasa riak, ujub, apa lagi ya? Ada 2 lagi yang saya lupa. So yang ni kena hati-hati sikit. Sebab Allah Ta'ala ni sangat-sangat apa ni kita panggil cemburu. Apa yang Allah ada kita tak boleh buat lah. Maksud dia kalau kita nak solat tu, kita solat kerana Allah. Kalau kita solat kerana orang, dia jadi riak, dia jadi syirik kecil. So hati-hatilah atas niat. Tapi kalau kita tiba-tiba kita rukuk panjang, orang ramai nampak, kita pun nampak nak buat rukuk panjang kan,
Masa tu niat kita dah berubah, instead kepada Allah, jadi kepada manusia. Kalaulah begitu, kita betulkan niat kita je. Minta ampun kepada Allah, ya Allah, apa pula niat dalam hati kan, apa pula niat aku ni untuk orang. Allahu Akbar. Saya niat kerana Allah. Minta maaf cepat-cepat kepada Allah. Dia akan hilanglah dosa kat situ. Dia datang dengan niat je. Betulkan balik niat kita lah. Okey, ni niat pertama ni asas satu ni, setiap urusan berdasarkan niat ni kita dah urai panjang lah, kita dah faham. So daripada hadis kat innamal a'malu binniyat ni, benda ni yang sangat besar, yang sangat foundation lah kepada agama kita. Ini yang pertama, asas pertama. Asas kedua, agama terbina untuk peroleh kebaikan dan menolak kemudaratan. Ini asas kedua. Agama ni Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, dia untuk buat kebaikan, mana yang baik, dan tolak mana yang buruk. Cuma dia berlawanan lah dengan apa yang ada atas dunia ni. Dunia ni sentiasa bawa kita kepada keburukan, walaupun nampak baik. Yang baik itu adalah apa yang datang daripada Allah dan Rasul. Walaupun kita rasa takkan salah kan, ini baik. Tak. Agama ni atas apa yang kebaikan tu adalah daripada definisi Allah dan Rasul, bukan kebaikan atas kita. Kadafi agama ini dibina atas dasar menarik manfaat dan menolak kemudaratan. So apa-apa yang disyariatkan oleh agama ni adalah benda yang baik. Nabi suruh bezakan orang Islam dengan orang kafir, panjangkan janggut untuk kebaikan kita. Tak nak buat ataupun Nabi suruh pendek letak pakai seluar atau buku lali untuk orang lelaki kan, untuk kebaikan kita. Sebab begitu keadaannya orang Islam ni, sebab kita kena ada image kita sendiri dan kita ta'abudilah, kita taat kepada apa yang Nabi suruh. Dan juga konsep Muslim tadi kan, kita menyerah diri kan. Semua hukum Islam bertujuan untuk menjaga 5 perkara. Ini penting, yang asas ni kan. 5 perkara ni yang agama ajar. Ini yang saya pun masa ambil kelas tu memang ustaz sebut banyak kali lah tentang ni. Dia urai panjang, cuma dalam sesini kita tak urai panjang lah. 5 perkara ni yang core lah, yang agama jaga. 1, agama. 2, nyawa. 3, akal. 4, harta. Dan 5, keturunan. Ini yang sangat-sangat dijaga oleh agama lah. Macam keturunan kan, anak luar nikah lah, macam-macam kan, yang macam-macam pelik lah. Mungkin hari ni kita tak nampak, tapi pada kadang-kadang tertentu akan berlaku kan. Orang ambil anak angkat, macam mana kan lepas tu ada. Sebab kalau duduk kat kampung-kampung yang tak terjaga tu, ramai banyak anak luar nikah semua kan. So kena jaga agama, nyawa, akal. Contoh saya buat kat sini, tengok orang ni pergi tengok ni orang agama ni. Orang agama ni lah pakai kopiah ni kan, pergi ke orang yang tak betul ni, buat dia jadikan wali pula orang ni. So benda ni adalah dalam konteks, kalau saya tak berapa betul lah orang ni, sebab nak menjaga akal. Sebab ustaz saya sebut, agama ni adalah puncak kecerdikan. Agama kita ni adalah puncak kecerdikan. Dan bagaimana perangai macam ni jadi cerdik? Kita kena guna logik akal kita. Sebab tu agama ni kalau kita faham betul-betul, dia sangat moden, sangat mudah dalam kehidupan kita. Tapi sebab kita je memberatkan sesuatu. Kita tengok nak beragama ni, bukannya saya nak promote benda ni benda elok, cuma saya nak sebut je sebagai umum kan. Nak kena pakai jubah, kena pakai benda ni, sebab dia jadi benda yang mengikat kita tau. Sebab agama ni dia tak ajar begitu. Agama ni dia ajar benda-benda yang pergi masjid, buat baik pada orang. Dia benda-benda yang tengok pada tajuk yang asal ni kan. Asas 2 ni terbina untuk membuat kebaikan dan menolak kemudaratan kan. Dan kita nak tutup syubhat-syubhat yang boleh jadikan kita riak kan tadi kan. Pakai pelik-pelik, bukan pelik-pelik, pakai benda-benda ni, jadi boleh jadi takjub pula. Kita tak mau, agama nak tutup benda tu semua. Contoh konsep maslahat ni kebaikan, larangan arak, hisap rokok, larangan hisap rokok, busuk lah, macam-macam tu kan kita, ataupun hisap vape. Saya kena sebut banyak kali sebab benda ni berada di sekitar kita. Dan nanti Allah tanya saya lepas mati, nanti saya dah sebut lah. Saya sentiasa sebut benda yang nampak depan mata kita. Tak nak, nanti saya tak nak redha dengan apa yang maksiat yang berlaku, tu tak mau. Tidak, nanti saya tergolong di kalangan orang ataupun orang yang buat maksiat. Tak mau. Kita nak jaga supaya itu, sebab kita nak jaga juga kita punya tahap iman kita lah. Benda maksiat kena benci, kita tak nak nanti maksiat relax. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, akhir zaman nanti akan zina ni akan jadi benda yang biasa. Seperti mana ni bukan hadis lah. Kalau saya nak equatekan apa yang berlaku hari ini, macam rokok kan. Rokok ataupun vape, orang jadi macam biasa je. So bayangkan satu hari nanti anak-anak kita berzina, contoh. Dah biasa dah. So kita tak mau begitu. So biarlah ada di kalangan kita, dalam hati kita ni membenci benda yang dosa lah. Zakat bantu ekonomi, larangan zina untuk pelihara keturunan maruah kan. Konsep menolak mudarat ni, boleh makan benda haram jika darurat. Ini kita faham semualah.
kita nak tolak benda yang tak elok kan. Jangan pula keras sangat dalam agama kan. Terlampau keras sampai mudarat diri, tak maulah. Kan tengok ada air ataupun pakai kasut nak pergi solat, tiba melampaui batasan. Tak ada sejadah, nak ambil wuduk semua kan. Katalah kita dah ambil wuduk kat rumah, lepas tu nak kita lalukan air, lepas tu kita jadi syak pula, kasut ni entah ada najis. Waktu nak habis dia ni kan. Padahal dalam hadis Nabi sebut, even dalam hadis yang Sayyidina Umar Khattab sebut, langkah seterusnya menyucikan hadis yang Sayyidina Umar tu dia sebut ada sahabat tengok ada lopak air dan mereka lalu kat lopak air tu, ada sahabat tanya, entah ada najis. Sayyidina Umar bantah terus, jangan fikir begitu. Sebenarnya agama ni dia nak mudahkan urusan kita lah. Kita jangan melampaui batasan. Boleh tinggal solat Jumaat ketika kerana hujan lebat, boleh baca hadis dia lah yang ni. So konsep agama ni dia nak tolak benda yang mudarat, benda yang menyusahkan tu, mana janganlah beria-ria sangat sampai jadi susah agama ni, bukan begitu. Itu bukan agama. Kalau susah bukan agama. Sama juga saya dah baca kitab ni, dia sebut dalam konsep ni lah, dia kata agama ni bukan antara asas agama bukan kemudaratan begitu. Bukan menyulitkan. Bila sulit tu bukan agama. So kita kena ingatlah konsep tu. Kalau lah kita jumpa pergi mana-mana tempat yang tak ada orang, kita nak tanya kan. Tiba kita nak buat, kita nak solat pergi Jepun ke nak solat. Jadi payah pula nak solat kan. Jadi nak cari tu payah dan buat benda yang mudah lah. Maknanya agama dia ajar kita supaya jadi mudah macam tu. Poin seterusnya, jamak qasar ni kan, ketika musafir, solat atas kursi tak mampu berdiri. So semua poin-poin ni adalah nak cerita tentang agama ni terbina untuk kebaikan kita dan juga tolak benda yang buruk macam tu. Asas 3, mendahulukan kebaikan yang paling besar. Dahulukan wajib berbanding sunat jika berlaku pertendian. Ni konsep ni kena faham lah. Kita letak prioriti kita, macam saya sebut selalu kan, yang terpenting dengan yang penting. Penting ini pun berlaku dalam kehidupan kerja kita kan. Kita kena faham juga apa yang lebih penting, apa yang penting. Kita jangan pula yang tak berapa penting. Kadang-kadang orang nak justify sesuatu, dia ambil tak berapa penting, yang kurang mudarat pada dia kan, dia cerita. Itu dalam konteks nak menipu lah. Yang paling besar tu banyak mudarat pada dia sebab dia nak protect diri dia. Tak boleh lah. So, tapi dalam asas ni, ceritanya, kita kena ambil yang terpenting. Maknanya, dia bagi contoh kat sini. Qada subuh telah kita itu tidur penat kan, tidur sampai pukul 9.30 baru bangun. Solat subuh ke nak buat solat duha, solat subuh dululah. Kan sebab setelah duha dia tak pernah tinggal kan. Kena solat duha. Tak. Maknanya terpenting adalah buat subuh dulu. Lepas tu baru buat duha. Ini kalau terlalu penat kan tak boleh bangun. Tapi saya ingat majoriti orang pun ada pengalaman begitu. Even ada dalam hadis kan yang Nabi bangun lambat tu kan. Pun ada. Dalam fiqh wajib lebih tinggi daripada sunnah. Ataupun antara sunnah tu sendiri kan, ada sunnah yang lebih besar pahala dengan sunnah yang kurang besar. So kita ambil yang paling besar pahalanya. So asas 3 ni dahulukan yang paling besar. Cuma nak tahu ni daripada hadis, daripada ilmu lah. Saya ambil hadis ni adalah saya relate kat sini yang poin nombor 4 ni. Amalan terbaik adalah yang paling diperlukan ketika itu. Ziarah orang sakit lebih afdal daripada duduk dalam masjid. Kan jika tiada orang yang jaga sakit, ataupun kita melawat lah pun boleh juga kat sini. Kan sebab ibadat bersendirian ni paling dia untuk kita kecil je. Tapi bila ibadat yang dia ada kena mengena dengan orang lain, dia jadi besar. Macam saya sebut tadi kan, yang Nabi nak tolong orang tu berjalan baru. Daripada Nabi nak solat sendirian ataupun nak i'tikaf sendiri di masjid Nabi, Nabi kata dia pilih untuk menolong orang, tapi Nabi buat dalam konteks berjalan je, tak pergi tolong lagi. Mana pahala tu lagi besar. Dan pahala tu besar nak ceritanya, sebulan i'tikaf kan, nak buat sehari i'tikaf kita kaput lah, kita tak boleh buat pun kan. Tak boleh buat, duduk sehari satu malam pun, Allah, kira hari tu paling alim lah, paling warak lah kita gitu, paling kuat lah ibadat. Nabi kita sebulan tu lebih dia suka berjalan tolong orang macam tu. So saya ambil lah hadis supaya kita dapat manfaat daripada slide ni. Keutamaan ziarah orang sakit. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia akan berada dalam taman syurga sampai dia pulang. Besar manfaat untuk menjenguk orang sakit kan. Kita kan nak pergi Madinah kan, kita nak pergi Raudhah tu kan, taman syurga. Ada pula taman syurga yang buat amalan lain kan, yang ni tak bersungguh. Yang ni tak bersungguh, yang tu duduk tolak orang. Okay, sekarang guna apps lah kan, tapi dulu tolak orang, lepas tu bangga-bangga pula dah pergi tu cerita ke orang, aku dapat.
yang ni kan ada yang lain yang lebih besar sebenarnya, itu solat persendirian. Dan ketika kamu buat ibadah tu pun tantah kamu sakiti orang lain, dah dapat dosa, dah tak dapat pahala bagi kamu duduk sana. Tapi dapatlah duduk kat dalam tu kan. Tapi sebenarnya nak ceritanya ada hadis lain yang lagi besar pahala dia apabila kita berinteraksi ataupun menolong orang lain lah. Nombor dua, tidaklah seseorang Muslim menjenguk Muslim yang lain di waktu pagi melainkan 70,000 malaikat mendoakan sampai petang. Ada yang sahih, ada riwayat Tirmizi, ada yang sahih. So orang yang lawat orang sakit ni, bayangkanlah ada 70,000 malaikat doakan dia sampai petang. Kalau dia tengok waktu pagi, petang dia doa, malaikat doa. Tengok waktu petang, pagi, malam pagi, malaikat doakan. Maknanya ziarah orang sakit adalah amalan yang sangat besar ganjaranlah berbanding dengan amalan kita. Selain daripada kita faham asas 3 ni, kita juga baca hadis ni supaya kita fahamlah macam tu. Okey, ni saya sebut dah benda tadi tu yang kita kata comparatively ibadat perseorangan tu pahala dia kecil berbanding dengan ibadat menolong orang. Tapi janganlah tinggal ibadat perseorangan. Ibadat perseorangan ni kadang tak bertembung pun. Kan nak iktikaf waktu malam kan. Tolong orang majoritinya waktu siang. Dia bukannya kata aku tak boleh nak solat tahajud malam ni sebab pukul 4 petang nanti aku nak tolong orang. Tak mencapai matlamat lah kita ajar ni untuk mencerdikkan akal kan. So kenalah bukannya kata bertembungan sangat pun. Ini cuma nak sebut dari sudut mana yang paling tinggi. Kalau bertembung lah mana yang paling tinggi kan. Kalau tak tembung buatlah dua-dua, macam tu maksud dia. So asas nombor 4, dahulukan kerosakan yang paling ringan. Ni yang gambar ni kan. Walaupun kita betul kan, larilah nampak bas kan, jangan bendul sangat langgar bas ni kan. Macam juga kita nak, sekarang ni banyak kereta jalan kan, jam banyak kan, pelik-pelik orang buat kereta. So kita walaupun kita benar, maknanya cari yang paling ringan lah. Dua-dua musibah, orang tu lalu jalan kita kan musibah, tapi kita cari musibah paling ringan lah, walaupun kita betul macam tu. So Gaddafi jika terpaksa bertembung dua keburukan, pilih yang paling kecil. Tapi kena faham lah, bukannya maknanya tak ada option lain dah. Kan tiba-tiba ada dua decision yang kita kena buat, A dengan B, dua-dua mudarat. Ambil yang paling kecil lah. Paling kecil ni yang kurang dia punya keburukan dia kan, macam tu. Bila tak boleh elak dua mudarat, pilih yang paling ringan. Ni dalam hidup kita kena guna kaedah ni, kaedah asas 4 ni. Contoh, terpaksa berbohong untuk selamatkan nyawa. Sebab nyawa tu lagi besar. Sebab tadi kan kita kata ada 5 benda yang agama suruh kita jaga kan. Agama, nyawa, akal, harta, keturunan. Ni kena jaga. Kalau kita menipulah. Kata nak selamatkan nyawa, akal, benda tu yang manfaat ataupun mudarat dia kalau mati lagi besar lah daripada menipu yang tak banyak sangat lah mudarat dia. Bayar rasuah ni kira berdosa lah kan. Bayar rasuah untuk selamatkan orang dari kezaliman. Jika tiada jalan lain dibolehkan. Ini boleh dengarlah kuliah Dr. Mazhab anda disebut dalam kuliah dia. Tapi kena faham konteks lah kan. Sebab ini bila dah kerosakan yang bertembung tu kena tengok situ. Memilih pemimpin yang kurang mudarat untuk elak keburukan yang lebih besar. Ini masa zaman politik, nak pilihan raya akan adalah benda ni. Kerana ada orang Islam, calon Islam akhlak buruk, calon bukan Islam akhlak baik. Masa tu akan datang baliklah fik ni kan, cerita balik. Mengambil riba kerana tiada pilihan untuk rawat penyakit kritikal. Sebab dia tengok sebab dua-dua ni adalah benda yang buruk. Riba ni sangat besar dosa dia. Tapi dua-duanya yang buruk. Sebab nyawa tu lebih besar. Nyawa kita nak kena jaga lebih besar. Tapi tidak boleh pergi kepada benda yang syirik lah. Macam tu. So dalam keadaan darurat ni kita kena fikir sikit lah. So asas dia nombor 4 ni sangat-sangat berguna tau dalam kehidupan kita. Cuma banyakkanlah, maksud saya cuba mungkin buat research tentang ni. Bila bertembung dua, ataupun kita cubalah dalam kehidupan kita bertembung dua mudarat tu ambil yang lebih kecil. Nanti kita boleh appreciate benda ni kan, macam mana kita nak berurusan. Tapi kalau lah dalam benda ni dah ada dalam jiwa kita, tapi bukan dalam konteks agama, kita naklah amalan tu dapat pahala kan. Sebab kita nak letak dalam konteks agama, biarlah agama yang yang jadi pemandu kepada kita rather than kita punya kita panggil moral kompas kita kan. Kita tak naklah, kita nak biarlah agama yang menjadi pemandu sebab kita nak kepada kecerdikan yang awal tadi kan. So asas 5, syarat meringankan umatnya. Ini buat contoh ni lah. Kesusahan disebabkan berkeringan ni boleh tayamum, boleh orang sakit boleh solat duduk semua ni kan. Kalau tengok sini memang dalam agama dah ada dah dalam fiqh yang kita belajar tu kan. Solat jamak qasar untuk orang musafir. Sebab musafir ni kadang-kadang kita kata orang musafir lagi senang kan. Sebenarnya tak senang pun.
katalah kita duduk hotel 5 bintang. Berbanding dengan rumah kita kan, ada orang, yalah sebab dia tak suka rumah dia kan. cuba rumah ni tempat yang paling, kalau lah isteri kita kan, rumahlah tempat yang paling, atau anak perempuan kita, rumahlah yang paling selamat bagi dia kan. Berbanding dengan hotel 10 bintang pun rumah lagi selamat. Dan musafir lah tu kan, ada kepayahan lah tu. Dia tahu mana tandas dia tahu confirm orang tak, apa-apalah kan dekat hotel kan, boleh letak video macam-macam kan. Lepas tu buka pintu je dah jadi orang luar. Kalau rumah buka pintu masih lagi depan tu bilik mak ayah dia, bilik adik dia. Jadi kita kena faham bila orang tu keluar dari rumah untuk bermusafir, dah ada kesusahan walaupun dia naik flight, naik flight business class ke first class tu tak kisah, tapi maksud dia bermusafir. So jangan menidakkan yang jamak dan qasar ni. Kita kena ambil apa yang Nabi ataupun apa yang Allah bagi. Jangan pula dalam kepala otak kita ingat biasa tak payahlah sebab mewah musafir. Bukan begitu pun begitu. Jadi tak sama dengan apa yang kita duduk di rumah, melainkan akal kita rosak. Kita anggap rumah kita ni adalah benda yang bukan syurga bagi kita lah, melainkan begitu. Tapi tidak, rumah ni asalnya adalah tempat yang sacred lah untuk wanita terutama kan, ataupun untuk keluarga kita, untuk kita pun sepatutnya begitu kan. Berbuka puasa jika sakit atau musafir bagi keringanan kepada kita kan. Tayamum kalau tak ada air, tayamum, even istinja pun boleh kan. Kita tak saya masa belajar dulu tak tahu, sekarang dah tahu dah. Jadi mudah urusan kita nak istinja, payah kalau kita pergi tempat lain. Kadang-kadang kat Malaysia pun ada tandas yang tak ada nak kena ambil tisu dulu kan, tisu basahkan dulu kalau nak buang kecil tu kan. Jadi dia tak ada yang pipe hose yang panjang tu, jadi pelik-pelik kan. Jadi bila kita dah tahu hukum hakam ni, syarat meringankan umatnya ni, jadi mudah urusan kita. Okey, boleh baca yang ni. Sebab ni saya ingat benda yang berlaku dalam kehidupan seharian kita pun, ramai orang musafir semua ni, lepas tu kita pergi surau pun kita nampak orang solat duduk semua kan, dah ada amali yang berlaku lah maksud tu. Dan benda ni jarang berlaku, cuma bila kita pergi keluar negara ataupun ketika tertentu, kita tahu apa nak buat lah. Sebab asas 5 ni syarat dia nak mudahkan urusan kita, bukan nak payahkan urusan kita kan, begitu. Nombor 6, maybe last, next week kita insyaAllah tersambung lagi. Tidak wajib jika tidak mampu, tidak haram jika mudarat. Kewajipan gugur jika tak mampu, larangan gugur jika mudarat. Dalilnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Hadis surah Al-Baqarah ayat 286. Jika saya perintahkan kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu mungkin. Contoh yang macam tadi jugalah. Orang sakit tak wajib solat berdiri, tapi kewajipan solat tu masih ada. Tapi dia cuma dari sudut kaedah dia, tapi asal rukun kan kena berdiri kan. So rukun tu dah gugur lah. Syarat wajib ke syarat rukun? Maknanya yang tu dah gugur. Orang yang tidak harta tidak wajib bayar zakat, walaupun dia wajib pada asalnya, tapi sebab dia tak mampu dia tak perlu. Sebab agama ni dia pada kadar dia tau. Jangan pula kita melampaui batasan kan, kita gaji 1,500, saya tak tahu kadar zakat macam mana kan. Sibuk, nak bayar zakat ni. Lah kamu mau minta duit dengan kita, bapak dia ataupun mak dia kasihan kan, ataupun abang dia bantu. Duk sibuk nak bayar zakat lah macam-macam kan. Dia jadi macam apa jadi kamu ni? Kamu sendiri pun tak cukup. Duk sibuk. Sebab apa? Sebab agama. Kena buat benda agama ni. Salah. Jadi kita kena faham asas-asas fiqh ni supaya kita cerdik lah, supaya kita tahu apa nak buat. Dan jangan bebankan diri kita kan. Contoh, orang nak pergi, panjang pula pergi tempat lain. Orang nak pergi umrah kan, orang tua duduk kat kampung, semua orang dah pergi umrah. Dia nak pergi haji tak mampu sangat lah. Sebab ada haji ada kemampuan dari sudut giliran tu kan. Dia nak pergi umrah. Sebab orang dah pergi, dia nak pergi juga, dia sakit contoh. Jadi dia rasa terbeban bagi dia. Tak pergi. Bebanan tu bukan sebab bebanan sangat. Sebab satu, dia tak ada ilmu. Dia tak belajar. Yang ni biar rakan-rakan dia tak nasihatkan. Nombor 2, sebab dia rasa peer pressure tu. Orang ni dah pergi, dia tak pergi lagi. Jadi bagaimana niat dia tu nak pergi tu? Sebab apa sebenarnya? Sebab Allah Ta'ala ke? Sebab benda lain. Kita takut kat situ. Nombor 2, agama ajar kalau tak mampu tak payahlah pergi. Dan benda tu pun ada pahala-pahala lain kan, yang lagi besar daripada pergi beribadat di sana lah. Ada pahala yang banyak lah kan. Tapi maksud dia ada in isolated case yang Nabi sebut tentang benda-benda yang pahala yang besar. Ini pun saya rasa dalam konteks untuk menenangkan, ataupun kalau kita faham, dia jadi tenanglah hati kita kan. Macam tu. Contoh larangan gugur bila darurat. Makan benda haram, ni masa darurat lah kan. Tak berlaku pun, cuma cerita je kan, tak berlaku. Kita bukannya dalam perang pun. Kita kata nanti jumpa khinzir boleh makan.
Yalah, tak bolehlah kita faham dari sudut tu kan. Apa probability nak jumpa tu payah sangatlah. Aurat boleh dibuka untuk rawatan perubatan. Contoh lain lah, tapi kena cerdik jugalah. Jangan pula kita letak darurat ni dalam konteks faham kita. Darurat ni bila dah tak ada langsung. So contohnya isteri nak bersalin kan, tak boleh nak pergi ke doktor, walaupun doktor tu doktor lelaki yang terkenal yang bagus. Tak boleh pergi doktor lelaki. Pergi doktor perempuan lah. Benda tu benda yang paling asas bagi saya, fundamental, sangat-sangat fundamental kan. Isteri kan, sebab nama doktornya boleh, bukan begitu. Haram hukumnya untuk kita hantar. Apa lagi isteri kita kan, yang kita jaga, yang kita patut ada rasa malu kan. Dalam hadis yang Nabi sebut tentang dayus tu kan, lelaki ada beberapa golongan yang Nabi sebut tu, dan Allah haramkan syurga, begitulah dalam kalau saya faham pada hadis tu, antaranya orang lelaki yang dayus. So tak boleh begitu. Kena faham darurat ni bila tak ada langsung. Dan memang kena protect, sangat-sangat protect. Sebab itu adalah benda yang bagi saya macam rumah tadi kan, kita gagal memahami rumah kita itulah tempat yang paling selamat bagi keluarga kita. Yang kita duduk bahas jamak tak jamak, nak naik first class lah, nak pergi hotel kan. Kita gagal memahami atau gagal memahami asas dia tu. Dan juga sama juga yang ni. So darurat ni adalah konteks tersebut, yang mana-mana orang bawa pergi jumpa doktor lelaki itu adalah benda yang sangat-sangat mungkar lah bagi saya, yang dia telah pecah amanah kepada keluarga dia, yang patut dia jadi penjaga, tapi dia orang yang merosakkan agama, merosakkan keluarga dia kan, isteri dia, anak-anak dia, nanti tengok benda tu jadi kebiasaan. Tak boleh, sangat tak boleh. Kaedah berkait, darurat membolehkan jika yang dilarang lah macam tu. Kesimpulan dia ni last ada 4 minit kan. Nanti insya-Allah kita sambung asas 7 minggu depan. Islam sangat realistik dan penuh hikmah. Jangan takut beragama. Ia menyesuaikan dengan kemampuan kita. Cuma just nice lah, sampai 5 ni kita ada summary. Ni kira slide last lah. Kita baca balik summary yang kita baca tadi tentang asas-asas ni sampai nombor 6 kan. Pertama, amalan bergantung pada niat. Nombor 2, agama dibina atas maslahat, yang ni kebaikan. Agama ni untuk kebaikan, maksud dia begitu. Kita je yang lagi banyak kan daripada agama kan. Dahulukan yang kebaikan terbesar, yang terpenting dengan yang penting, tapi ambil yang terpenting dulu. So ini membezakan akal yang sihat dengan akal yang ada masalah sikit kan. So benda ni boleh diajar, kita praktis lah, maksudnya praktis buatlah, tak tahulah buat macam mana, tapi laluilah pengalaman, buat keputusan yang terpenting dengan yang penting dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kan, supaya kita duduk di dalam asas-asas yang agama nak. Nombor 4, pilih mudarat yang lebih ringan. Kalau bertembung lah, kalau terpaksa, kalau tak ada option lain, bertemu 2 mudarat, ambil yang lebih kecil. Anak sekolah kan, dua-dua teruk, ambil yang kurang teruk lah. Asas 5, syarat meninggalkan umatnya. Syarat ni, hukum syarat ni, tujuan ni untuk mudahkan kita. Kalau kita pergi buat benda agama, tiba susah jadi kan. Saya banyak kali saya fikir, ni bukan agama ni. Contoh dulu saya pergi 2 minit lagi. Lama dah pergi umrah, tiba-tiba tengah buat tawaf tu ada orang bawa wheelchair langgar kaki saya. Saya kata, ni bukan ibadat ni. Saya pergi naik atas. Sebab dalam akal saya fikir, kalau lah menyusahkan dan menyakitkan, bukan ibadat ni. So teringat benda ni lah. Agama ni bukan nak bagi aku cedera kan. Apa pula ni, tak betul ni. So kita buat benda lain, kita cari jalan lain, tapi dalam konteks ibadat juga. Asas 6, tak wajib jika tak mampu, tak haram jika mudarat. Lakukan syarat mengikut kemampuan lah. Contohnya darurat ni kan, bila darurat kita buat cara darurat lah macam tu. Itu asas 6. So ini summary daripada 6 asas fiqh untuk orang awam yang pertama lah. InsyaAllah next week kita sambung lagi. Ada seminit lagi kita baca tasbih kafarah lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.